Selamat pagi guys. So sekarang kita dekat airport KLIA 2. So kita nak pergi mana? Kuching. So flight kita pukul flight kita pukul 9.20 pagi. Sekarang kita tengah tunggu nak boarding. Pagi tadi kita sampai lebih kurang pukul 6.30 dan kita datang ke KLIA ni, kita orang parking dekat long term car park kan. So untuk 3 hari punya trip total RM83. Kita booking online dekat mana? Dekat website dia. Website apa? Tak ingat lah belum. Website long term car park. So 3 hari RM83. Tadi daripada car park tu ada shuttle datang ke airport. So anggaran masa lebih kurang 20 minit daripada car park ke Terminal 2 airport. Terminal 1 10 minit. 8 minit. Terminal 1 cepat sikit. Dia pergi Terminal 1 dulu. So pagi ni kita akan ke Kuching untuk 3 hari 2 malam. Makan-makan. Macam biasa, muka-muka biasa. Jom kita tengok siapa ada. Yang ni Nenera. Yang ini Jamila. Yes. And we miss you Juju. Okay, mungkin yang sama trip Shenzhen hari tu, kecuali seorang je tak ada. Cucu. So kita tengok apa yang menarik dekat Kuching. Let's go. Yeay, kita dah sampai Kuching. Yes, flight kita tadi lebih kurang 1 jam 45 minit. Now kita dah sampai Kuching. Tadi pilot tu dia bawa laju sikit je, Laju awal sikit. 5 minit. Lepas tu kita orang duduk depan. So kita orang sampai dulu. Alright, after 15 years now kita dah datang balik. Kuching. Apa kita nak buat kat Kuching? Makan dan shopping sahaja. Okay, apa Sebab dia tak ada power mic. Okay, kita tengok apa yang best dekat Kuching 3 hari 2 malam. Let's go. Terpaling influencer. Tiba. Dekat Kuching ni kita ada 2 tour guide. So dia orang tengah settlekan kita punya transportation. Okay, nampaknya betul-betul slow motion 2 orang ni. Okay, tadi 2 orang, sekarang dah jadi 3 orang busy. Okay, kita dah dalam Grab. So daripada airport kita nak pergi hotel, kita ambil Grab. Alza RM32. Kat mana hotel kita tidur? Stay tuned. Okay, since awal lagi kita tak boleh nak check in. Tadi kita nak pergi cari makan dulu. Kita orang tadi drop luggage saja. Dan Tune Hotel ni betul-betul dekat dengan waterfront ni. Sana hotel, ni lah waterfront. Yes, memang sangat dekat. So kita nak cari makan, let's go. Sup bini. Kek lapis Mama Su. Chip small. Banyaknya. Tester dekat sini. Okay, yang ini KKM Bomber, PUDM, PDRM. Okay, kita dah sampai dekat tempat makan kita. Ini dia. Kalau ada orang tanya aku halal ke tak? Ni. Nampak ni? Halal besar-besar depan kedai. Jom masuk. Okay, yang ni pula nasi goreng dabai. Yang ini Sarawak black pepper beef. Finally makanan aku dah sampai. Sambal lemak ayam. Harga RM20, 50 sen. Yang ni nak order nasi goreng paku pakis, harga RM15.5. Bismillahirrahmanirrahim. Jom makan guys. Sedap lah. Sedap. Ni macam ayam ni macam aku rasa dia macam lebih kurang ayam masak merah lah. Kita dah habis makan. Aku nak tanya kawan-kawan aku lah macam mana makanan tadi lah. Siang. Ni bukan kawan. Macam mana makanan? Saya makan nasi goreng paku pakis. Dia
macam nasi goreng kampung. Sedap. Cuma hari ni macam masin sikit. Tapi sedap lah, sedap. Tanya dia dulu. Nera. Nel dulu. Okay, Nel. Sedap tak? Dua menu. Licin terus. DJ jadi. Puas hati dia. Pais. So saya makan nasi goreng dabai. Okay. Which is korang kena cuba kalau datang Sarawak. Sedap. Sedap Nera. Makan ayam Pangsuk. mi ayam pangsuk. Rasa smoky, sup dia sedap. Rasa berber sikit. Okay, boleh datang kedai ni. So kita makan dekat kedai ni. Sebelah je. Mira Cake House. Jom kita tengok dekat Mira Cake House ada apa. Okay, yang ini satu RM12. Ada banyak. Semua kat sini. Ada okey. Jangan kena jual macam ni. So tester dekat sini. Kismis. Kedai yang ketiga, kek lapis. Mari kita tengok. Murah. RM10 weh. Oh, ni RM10 je. Kan? Jom, kita masuk dalam. Oh, dalam ada lagi. Itu Oreo. Durian. Coffee kot. Banyak. RM10 je sini. Tengok sikit lagi apa lagi ada. Ni rasa? Oh, Ada. Memang ada. ini tester dia. Hai, seronok abang? Maria Cake Lapis, RM10. Tadi banyak yang aku try, semua macam sedap juga, not bad. Tapi harga dia murah. So aku rasa aku akan beli kat kedai ni. Sebab dah 3 kedai aku try, yang first tu okey, second biasa-biasa, tapi yang first tu mahal lah. First tu mahal. Yang ini murah gila, paling murah RM10 satu. Lepas tu bagi aku rasa dia okey lah, sedap juga. Aku nak beli kedai ni. Wah, cantiknya. Hello guys. Okay, kalau korang perasan, so video aku kali ni lebih wide angle sebab aku dah tukar kamera. Tadi aku pakai DJI Osmo Pocket 3 dan sekarang aku pakai DJI Action 6. So tadi aku lupa nak beritahu korang apa aktiviti kita orang lepas makan. Lepas makan tu kita orang jalan-jalan sekitar waterfront. Kita orang pergi 3 kedai kek lapis. And then kita orang perasan diorang ada perarakan dan kita orang bernasib baik hari ni dapat tengok perarakan Hari Gawai. Hari last day lah. Ini memang closing lah hari ni. So ada 99 kontijen yang terdiri daripada pelbagai etnik, suku kaum dan juga macam badan kerajaan kot, aku rasa lah. So menarik dapat tengok diorang berarak sepanjang waterfront ni. Lepas tu dengan pakaian tradisional diorang. So aku kali ni tak tunjuk hotel review. Okay, sebab aku tak berapa berkenan dengan hotel ni. So jadi aku takkan buat review untuk hotel ni lah. So sekarang kita orang dah refresh. And then now kita nak cari makan. Let's go. Sebenarnya guys, plan asal kita orang nak naik cruise petang ni, nak tengok sunset cruise lah, nak naik sunset cruise. Tapi sebab flight pagi-pagi kan, masing-masing dah penat, jadi terpaksa batalkan sunset cruise. Kita cuba lagi esok. Kita cuba esok kalau berjaya. Alright, sekarang tengah tunggu diorang ni, mana entah. Tak tahulah dinner kat mana malam ni. Let's jom. Jom, kita nak naik boat. Kita nak seberang ke sana. Lagi duduk ke bot bot. Wah ni duduk dah. Duduk dah. Buat. Duduk duduk dah. Sini.
Kita dah selamat menyeberang daripada sana ke sini. 2 minit je. Bot atau sampan kita naik tadi seorang RM2 untuk seberang. So dekat seberang ni macam ni belakang ni ada macam food court. So aku pun tak tahu kita punya travel guide. Nama tempat ni ialah Kampung Boyan. Kampung Boyan. Okay. So kita orang tak tahu dia orang nak bawa kita orang makan kat mana. Jomlah, follow je lah. Kita tengok makan apa malam ni. Let's go. Semalam ni kita makan dekat sini guys. Jom masuk. Ni kalau nak makan yang our best seller is ayam ketuk and kambing ketuk. Selain tu kita kalau nak makan Boleh asal video? Boleh asal video? Boleh. Okey. Teruskan. Hamburger ataupun ayam palsu. Yang palsu. Umai ada. Oh. Umai tu kalau Chef Wan datang memang umai dia. Oh, ni yang ni chef tu. Chef tu ni chef tu. Chef. Silakan selamat datang. Kita nak duduk mana? Meja dalam lah bulat. Akak ni nak lalu tepi. Kanlah teh manis kau. Bismillahirrahmanirrahim. Aku order ayam ketuk set. So ada ayam ni. So dia ada kuah. Nak rasa ayam dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada sos. Dia macam ayam gulik, ayam guliknya perap. Tapi dia masam sikit lah. Saya pula nasi putih. Yang ini midin. Apa midin? Midin. Yang ini sotong masak. Butter. Ni umai. Umai apa udang ikan? Ikan. Umai ikan. First time nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mi. Dia punya pecahan ni, bunyi midin. Midin pedah. Ya, nak rasa? Sedap. Kita makan midin. Ayam ketuk dia ni. Dia masam sikit. Aku kurang sikit. Masam-masam ni kurang sikit. First time makan. Umai. Tak ada macam pernah makan. Tapi fikir sebenarnya dia makan-makan. Dah selalu ada. Betul? Main ni aku dah pernah makan lah dulu. Sedap kan ni? So aku dah tahu rasa dia memang masam. Yang ni ayam ni pun dia punya sos perapan dia masam. Dia okey lah, boleh makan lah. Tapi aku tak prefer masam sangat. Midin ni masak apa? Dah. Belacan. Pulau. Sedap. Midin ni sedap, aku suka. Sama di Dah habis makan. Ya. So kita kembali jalan-jalan dekat waterfront. Tapi tadi kita orang naik sampan. Jauh sikit. Dia dropkan kita orang jauh sikit sebab kita malas nak jalan. So RM4 seorang. Yes. Jom kita jalan-jalan. Kucing. Let's go. Malam pula. Okay, sekarang kita jalan-jalan. Kita nak naik dekat jambatan ni. Meriah weh malam ni. Malam minggu kot. Oh, ramai gila orang. Lepas tu dia ada macam pertunjukan lampu kan. Ya Allah, muka berminyak ke. Ya, aku pusing kamera. Okay, kita sudah hampir ke separuh jalan. Jambatan ni. Jambatan Darul Hana. Dekat Kuching. Astana apa tu? Cantik ada lampu-lampu. Yang tu Dewan Undangan Negeri By the way, nama jambatan ni ialah Jambatan Darul Hana. Yes, dah sebut dah. Oh, dah sebut Yes. So kita dah sampai ke sini ni. Dia macam ada pit stop. Nanti jalan ke depan lagi. Tapi aku tak sampai depan, aku penat lah. So dekat sini macam ada satu kawasan lapang besar. Menarik. Jom kita tengok suasana malam dekat jambatan ni. Suasana tu ada lampu-lampu. Sana ada lampu-lampu. Yang tu aku tak tahu apa. Masjid kot. Sebelah sini pun sama. Penat guys. Mengah. Dah tak fit.
Selamat pagi guys. Hari kedua dekat Kuching. So pagi ni kita ambil kereta sewa. Kita nak menuju ke Kampung budaya. Kampung Budaya. Kita baru lepas breakfast tadi dekat belakang hotel. Aku malah nak buat review sangat sebab kedai biasa je. Tak kena dengan tekak aku, jadi aku tak buat review. So, nanti kita pergi breakfast sekali. So kita nak ke Perkampungan Budaya. Kita nak pergi ke kereta dan kita drive ke sana. So kereta sewa. Kita ambil BYD. Ha? Bukan. G-Wagon. Apa nama company tu ah? Apa nama? Ingat tak? Tapi owner dia nama Alif lah. Okey, tak apa, nanti aku letak nombor. Korang boleh contact nombor ni kalau korang nak cari kereta sewa dekat Kuching. Alright, jom let's go. Hari kedua. Dah dengan tak ada lampu merah. Ya, betul. Hari kedua dekat Kuching. Miau. Untuk pertama kalinya, kita orang akan naik kereta yang Nel bawa. First time selalu dia jadi passenger princess dekat sebelah. Subhanallazi sakhara lana li hadza kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi rabbina lamunqalibun. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan kami. Nabi kena baca doa. Dia kalau pergi Sarawak, kita memang kena suruh orang kampung yang drive. Takkanlah kita orang Semenanjung pula yang drive. Pergi breakfast dulu. Finally, kita dah sampai dekat Kampung Budaya Sarawak. Perjalanan lebih kurang 40 minit daripada Kuching tadi. Nasib baiklah driver kita dapat bawa kita dengan selamat. So kita nak beli tiket masuk. Jom kita masuk. So, kita dah dapat tiket. Okey, kita dah beli tiket masuk dekat Sarawak Cultural Village ni. Kalau in harga dia 105 tau, agak mahal. Jadi kalau nak jimat sikit, korang beli online RM95. Beza tu RM10. Okey, jom explore Sarawak Cultural Village. Let's go. Tadi dah sampai. Cik ada. Cuma Rumah Bidayo. Jom kita masuk. hello. Ni baru Bidayo. Ni apa? Traditional sugarcane crusher. Oh, nak buat air tebu. Okay, rumah Iban. Let's go. Tak ah, sini. Kenapa pula tak boleh?
Wah, cantiknya rumah Melanau. Tinggi weh. Bapak besar. Ini banglo orang dulu-dulu ni. Kita dah habis dah persembahan tadi, lebih kurang sejam menari kan. Menari berbagai suku kaum Yes. yang ada dekat Sarawak ni. And then kenapa penari tu lawa-lawa? Dia duk ambil video seorang je perempuan duk kata lawa-lawa. Geram pula aku. Okay, sekarang kita dekat depan rumah Melanau. Jom kita nak tengok boleh naik ke tak boleh naik ni. Boleh tu, tangga tu tinggi. Tinggi nak mampu. Tinggi weh, tinggi serius. Tengok ni. Kena naik daripada sana. Tak pergi naik. Bapak tinggi weh. Tinggi weh. Dia punya tiang ni. Aduh. Dah sampai. Orang Malaysia. Kita Malaysia juga. Orang KL. Oh. Saya ambil video boleh? Tak boleh? Okey, padam. Okey, jom kita masuk. Tengok rumah tinggi Melanau. Oh, macam ni. Ni apa ni? Do not touch. Oh, ni bilik. Oh, dia ada bilik-bilik macam ni. Dia ada bilik. Ada 4 bilik. Dia ada 4 bilik. Dia ada atas lagi weh. Watch your step. Dia ada atas lagi, geng. Kuih getah. Kuih getah. Kuih getah, sia-sia kuih getah. Kuih getah dia sila dengan gula. Kuih getah, sia-sia. Dekat mana? Guys, actually Culture Village ni dia macam tak adalah besar sangat pun. Kan? Yang itu tadi tu, yang itu Dewan Performance tadi. Yang itu restoran. Lepas tu ni rumah Melanau. Sebelah rumah Melanau ni ada rumah Melayu. Lepas tu ada rumah Cina tepi sikit. Lepas tu kat situ ada rumah orang Ulu. Sana rumah panjang tapi dah terbakar. Sana tu rumah yang tu rumah Iban. Rumah Bidayo, rumah Iban kat situ. So kawasan dia basically besar ni je. Macam tu lah. Sebabkan hujan, jadi kita tak boleh nak cover the whole place. Tapi tak banyak pun tempat yang kita tak pergi lagi tadi. Tinggal ada satu rumah je kot, rumah orang Ulu dengan ada apa tak tadi kan. Jadi guys, aku nak bagi aku punya pendapat yang jujur. RM95 untuk tiket masuk Sarawak Culture Village bagi aku tu expensive. Pricey sikit lah. Dan apa yang dapat dekat dalam tu bagi aku tak kena dengan harga. Tapi apa-apa pun masih boleh dapat input-input yang menarik. Contoh macam culture diorang macam mana dekat dalam tu, macam mana rumah diorang lama-lama apa semua kan. Tapi bagi aku still not worth it. Okay guys, apa-apa pun kalau korang maybe belum try, belum sampai, korang boleh pergi kat sana lah. Alright, so kita nak pergi makan sekarang. Let's jom. Apa-apa pun masing-masing punya pendapat. Itu personal opinion kita orang-dorang. Okay? Yes lah, jom kita pergi makan. Guys, sekarang aku dekat Caji Taman Sahabat. Ui, besar gila weh Caji ni. Serius, kau tengok kat belakang aku ni. Dia dekat dalam taman. Ada tasik, ada jogging track, orang jogging. Lepas tu ada tasik tu ada ikan besar-besar besar-besar. And then Caji ni pun memang besar, banyak gila seating apa semua dekat dalam. So salah satu tempat menarik yang korang boleh datang dan lepak minum dekat Caji dekat sini. Baik. Tengok ni, bapak besar ikan ni. Kita dah balik hotel, kita dah refresh. Now kita nak makan malam dekat Top Spot. So daripada hotel jalan kaki je 350 meter lebih kurang. Ima. So kita nak makan kedai ni, nombor 25. Bukit Mata Seafood. Ada halal. Sikit lagi cikgu nak maki. Oyster besar besar.
Nampak tak? Tak nampak. Okey. Besar sebesar kuali. First time aku makan dalam ni. Dia dah jadi macam pokok-pokok macam ni. Besar macam ni tak? Ini oyster. Ni. So dia letak oyster. Macam Macam sedap-sedap sebelum makan bukan? Appetizer. Appetizer Karikan sikit oyster ni. Gambar. So, you ambil dulu. Mak. Makan. Geng, cari makan. Makan guys. Murah. Lepas daripada makan, kita lepak dekat Jalan Cina. Jalan dia. So, kita chillax. Kedai kat belakang ni. Oh, dia tak boleh pun lah. Selamat pagi guys, hari ketiga dan juga hari terakhir dekat Kuching. Pagi ni pukul 7.30 pagi kita nak pergi breakfast dulu. Harap-harap breakfast hari ni sedap. Jom kita tengok kita orang breakfast kat mana. Let's go. Okay guys, kita dah sampai dah. Tak jauh pun, lebih kurang 1.6 km je. Tak sampai 2 km lah. Good morning. Yes. So, kita dah sampai tempat breakfast. Let's go. Oh yo, kena beratur. Mi kolok, mi goreng, ada roti kahwin, nasi lemak, nasi goreng pun ada. Saya ingat pula. Sama hal susu yang murah. Si Peng. Kedai sendiri. Okay, makanan kita dah sampai. Mari sini aku nak share dekat korang apa yang kita orang breakfast pagi ni. First kali aku order ni, kuih tiaw goreng dengan roti kahwin. Yang awak order apa ni? Mi kolok again. Mi kolok. Lepas tu Nera order apa? Jawa daging. Mi Jawa daging. Faiz, Mi Jawa ayam special. mi Jawa ayam special. Ni pula. Mi pork special lagi. Wah. Okey, semua makan-makan. Makan mak? Okey, kita dah habis breakfast. So sekarang kita pergi ke area 1, ke kedai ni, Syarikat Samaha. Okey, apa aku nak beli dekat sini, jom kita tengok. Dia ada jual ni, bawang bilis bersira. Sama. Ini harga dia. Terubuk garing. Terubuk garing pedas masin. Yang ini pedas manis. Yang ini perisa asli. Kita tengok apa lagi ada. Okay, ini ada terubuk cili bersira. Oh, yang ini tempe terubuk bersira. Yang ini, wah. Tester ke melantak? Sedaplah tempe ni. Tadi kita dah selesai membeli belah ikan terubuk. Sekarang kita nak beli yang ni pula. Mita. Mita dekat sini tak ramai orang. Hahaha. So kita orang tak pergi yang tempat ramai orang, senang. Sini tak ramai orang. Mari. Sedapnya baru masak. Sedapnya. Siapa tak order? Okey, jangan ada orang tanya aku halal ke tak Kau tengok hasil dia. Tiba-tiba ya? Oh, banyak burung. Ya, siapa yang tak order rezeki. Sedap weh. Benda ni korang takkan dapat kat Semenanjung. Seriously. Kek lapis boleh dapat, tapi this one no. Inilah hasil dia macam beli mercun. Wow, banyak tengok sikit. PS tersohor kan? Oh gitu.
Tak nampak di sini. Tak. Ni dia Okay, dah habis beli dekat kek lapis Mamasu. Lepas ni kita nak pergi kedai kedua pula. Tapi kek lapis Mamasu ni pekerja dia, aduh aku tak faham lah. Semua period ke 4-5 orang muka ketat. Yang Aduh. ketat sangat muka, orang nak beli. Orang nak beli, kita orang beli banyak kot. Tapi taklah, servis dia out lah. Elok Aku nak beli, tak jadi baik muda. Aku tak beli, nak beli pun sebab orang order. Aku nak beli kedai satu lagi. Okay, kita dah sampai dekat kedai yang kedua. Kita nak beli kek lapis sebelum kita balik. Ni dia, Maria kek lapis. So aku nak beli kat sini. Harap-harap akak kat sini muka okey hari ni. Ini hasil dekat kedai ni pula. Best. Sekarang aku dekat Cangkir. Kedai makan dekat depan Waterfront. Jalan Mimbaza depan Waterfront. So aku ambil ni nasi ayam penyet. Nak apa? Ya. Sarawak. Sarawak. Mira pun tak Sarawak. Kuih tomato. Lejau tomato. Kita tengok. Ais jagung. Jom makan. Apa? Baru dapat makan ke tu? Saya balik last. Udah apa? Saya order nasi ayam je. Sedihnya. Ya Allah. Tapi sedap ah. Nampak Sedap. menarik? Sedap. Dah Sedap. Okey, kita dah habis makan dekat Cangkir ni, belakang ni. Cangkir by Mamasu. Owner yang sama dengan kek lapis Mamasu. So nak order rasa Sarawak, aku order yang penyet. Kek rasa Sarawak dia sedap kan? Sedap. Sedap. So siap ada owner dia. Owner dia memang sporting, friendly. Kecuali staff kek lapis dia. Mungkin lah pagi tadi pack sangat membuatkan dia orang terpenat, kita tak tahulah. Tapi Owner dia memang friendly. kek lapis dia sedap sebenarnya. Sedap. Sedap. Tapi kalau owner ni tengok, tolonglah nasihat sikit staff tu. Owner pun boleh friendly, staff buat muka kek white. Okay? So aku tak tahu, mungkin penutup dekat sini ataupun dekat airport. Kita orang dah sebenarnya dah habis dah masa jalan-jalan 3 hari 2 malam dekat Kuching ni. So tengoklah kalau ada penutup kat airport. Kalau dekat sini, until next vlog, jumpa lagi. Jumpa dekat next vlog. Ciao. Surprise. Bye.